memaklumkan keputusan saya meletakkan jawatan sebagai ahli parlimen dan mengusungkan kerusi parlimen Pandan. Saya Nik Nazmi Nik Ahmad, ahli parlimen Setiawangsa. Dengan ini mengumumkan saya akan mengusungkan kerusi P118 Parlimen Setiawangsa berkuat kuasa esok Isnin 18 Mei 2026 dan saya akan menulis secara rasmi kepada Speaker Dewan Rakyat esok untuk memaklumkan keputusan ini. Saya yang bernama Muhammad Rafizi Ramli dengan ini mengumumkan saya akan keluar dari PKR dan menyertai bersama berkuat kuasa hari Selasa 19 Mei 2026. Saya akan menulis secara rasmi kepada Setiausaha Agong PKR pada hari Selasa ini untuk memaklumkan keputusan itu. Saya Nik Nazmi Nik Ahmad dengan ini mengumumkan saya akan keluar dari PKR menyertai bersama berkuat kuasa hari Selasa 19 Mei 2026. Saya akan menulis secara rasmi juga kepada Setiausaha Agong PKR pada hari Selasa bagi memaklumkan keputusan ini. Terima kasih Saudara Ketua.